Ui, sakitnya. Bapak tajam siap tunggu ni. Kesian. Kesian. Aduh. Tunggul punya hal lah. Aku dah terlupa bawa headlamp. Torchlight pun tak bawa. Jangan kita nak hike sebelum subuh. Bergantung pada pace korang. Dan dah habis lah cakap. Aku ni tengah record bercakap ni, so korang masuk macam tu mat. Korang hari ni sebenarnya berniat untuk nak kejar sunrise, kan? Trek awal jalan tar. Awal jalan tar, lepas tu Ada trek hutan sikit lah. akan ada trek hutan sikit. Dan sebelah kita ni pun sebenarnya hutan pun. Kalau tadi kita naik mengikut trek dan juga laluan jalan tar, tapi kita turun ni, kita melalui trek simen macam ni. Sebenarnya aku kena prank. Ni muka ni. Dia kata dah sampai bawah, rupanya belum sampai. Okey, sekarang ni pukul berapa ni? Pukul 5.21. Kita orang dah pun berada di kawasan parking di lokasi ni dan kita tengah buat last punya check sebelum kita naik. Tapi itulah J, dah tertinggal apa J? Aku dah terlupa bawa headlamp, torchlight pun tak bawa, sedangkan kita nak hike sebelum subuh. Tapi tak apalah, J ada bawa ni. J ada bawa. Kita bersama dengan yang dah muncul di vlog sebelum ni hari tu. So ini vlog kedua beliau bersama dengan kami. So dekat sebelah ni aku boleh tunjuk sikit. Welcome to Besut Paragliding Park. Sama ada masih beroperasi ataupun tak, ataupun macam mana, rasanya masih. Sebab memang ada kawasan paragliding dekat bahagian atas bukit ni. Nak tahu kami di mana? Kita layan intro dulu. Okey, hari ni aku bersama dengan J dan juga Hafiz. Sekali lagi, kalau sebelum ni korang dah dapat tengok Hafiz bersama dengan kita orang berdua di air terjun Teladas 7 yang terletak di Maaran. Jadi hari ni Hafiz masih lagi bersama dengan kami meneruskan trip kami ke Terengganu Darul Iman. Hari ni kami berada di Bukit Bubus. Masih awal pagi, kita meninggalkan kawasan parking di belakang sana. Average atau estimate time untuk kita nak sampai ke puncak Bukit Bubus ni lebih kurang setengah jam hingga 1 jam, bergantung pada pace korang. Dan dah habis lah cakap. Aku ni tengah record bercakap ni, so korang masuk macam tu mat. Orang hari ni sebenarnya berniat untuk nak kejar sunrise, kan? InsyaAllah lah. Nampaknya cuaca pun agak baik. Dan trek macam mana je? Trek Awal jalan tar. Awal jalan tar, lepas tu Ada trek hutan sikit lah. akan ada trek hutan sikit. Dan sebelah kita ni pun sebenarnya hutan pun. Dalam 5 minit korang mendaki, korang akan nampak kawasan berpagar. Lepas tu ada tangki tu. Tu tangki tu. Ini adalah landmark yang korang betul lah tu. Ini trek untuk nak ke puncak Bukit Bubus. Ini dia punya pagar untuk kawasan tangki ni. Besar. Okey, ni pagar dia. Dan ikut sahaja sebelah tepi ni. Okey. Ikut belah tepi ni. Dan ikut saja laluan di bahagian tepi pagar.
Oh, lepas tu kita akan jumpa kat ujung ni. Ni pagar dah habis. So dia akan mendaki naik ke atas. Open. Oh. Ui, sakitnya. Bapak tajam siap tunggul ni. Tembus siap kasut tu. Oh ya. Game. Kesian. Kesian. Aduh ya. Tunggul punya hal lah. So, bila korang mendaki, aku cakap dengan korang dalam 30 hingga 1 jam. Tapi sebenarnya dalam 15 minit lah aku rasa macam tu. So kau akan dah sampai ke bahagian puncak lah kan? Inilah puncaknya. Kita sedang berada di puncak Bukit Bubus. Tu dah habis. J sebenarnya tak adalah tinggi pun, sekejap sahaja. Mungkin sekarang ni tak dapat nak tengok lagi bagaimana suasana yang sebenar. Tengok video kami ni sampai habis, kita akan sama-sama. InsyaAllah cuacanya kekal baik sehingga matahari terbit. Kat bahagian atas ni, dekat sebelah ni ada satu bangunan warna merah. Merah aku rasa, merah kuning macam tu. So dia ada pondok-pondok. Sini ada satu gazebo yang disediakan. Sini pun ada satu pondok juga. Ni ada apa? Sign dilarang buang sampah di kawasan puncak Bukit Bubus. Tapi jelas sedikit gambaran yang mana Bukit Bubus ni ada satu bahagian puncak yang luas seperti sebuah dataran, dan memang di sini adalah pot untuk para glider kita meluncurkan payung-payung mereka turun ke bawah sana. So memang sekarang ni korang belum nampak lagi apakah gambaran dan view sebenar. Nanti kita akan teruskan video ni sampai ke waktu dia cerah nanti. So korang akan nampak keadaan yang ada di puncak Bukit Bubus. Okey, jadi sekarang ni waktu kami berada dekat puncak ni dah pun selesai, dah siap dah kami ambil gambar semua. Kita akan turun semula ke bawah dan mengakhiri vlog pada kali ini. Tapi kita tidak akan turun mengikut trek dan juga laluan yang kita naik. Kalau tadi kita naik daripada sebelah sana, okey, trek sebelah sana, tapi kita akan menghala sekarang turun ikut trek yang ada di sebelah sini. Sana adalah puncak Bukit Keluang. Dan insyaAllah untuk next vlog yang akan menemui korang selepas ni adalah vlog hiking kami di Bukit Keluang 2.0 untuk repeat kali yang kedua bersama dengan Hafiz, insyaAllah. Macam yang korang boleh nampak,
kami sekarang ni sedang menuruni trek ini. Kalau tadi kita naik mengikut trek dan juga laluan jalan tar, tapi kita turun ni kita melalui trek simen macam ni. Bahagian ni agak curam daripada jalan tar yang kita gunakan waktu naik tadi. Kenapa jalan macam tu? Paket might be jadi. Ha? Paket might be jadi. Dia dah mula bunyi. Dia dah tahu macam mana. So, jalanlah macam ni. Jalan macam ni. Jangan jalan undur. Undur bahaya, Mat. Ataupun turun secara zigzag. Turun macam ni. Turun sini. Turun sini. Benda tu akan mengurangkan. Kalau kau turun tegak, memang dia akan push pada ibu jari. Turun pun tak ambil masa banyak. Kalau tadi kita naik lebih kurang dalam 15 minit sahaja. So turun ni pun jalan je sikit. Aku bebel-bebel dengan Hafiz, dengan J, sikit-sikit dah sampai. Tiba-tiba dah sampai. Ya betul. Dah sampai. Ya betul. Betul ke? Jadinya trek di Bukit Bubus ni sebenarnya adalah satu trek pendakian yang simple dan mudah lah bagi aku. Aku boleh suggest untuk tempat ni, korang yang mana nak try. Kalau datang dengan family ataupun anak-anak pun aku rasa still available dan sesuai, dan tak memerlukan kudrat yang berlebihan untuk nak sampai ke puncak. Itu tadi trek yang kita dah lalu turun. Sekarang kita dah sampai bahagian bawah ni. Okay, so aku nak bawa tengok sikit. Di sini ada satu bahagian tepi sungai. Dia tulis apa ni? Denai Sungai Kebangsaan. Itu saja je nak bawa korang tengok dekat sikit dengan kawasan sungai ni, apa yang ada. Kita turun. Jalan raya yang korang nampak di sebelah sana tu, atas tu, adalah jalan baru yang menghubungkan antara Bukit Bubus dan juga Bukit Keluang. So, terima kasih kepada semua yang dah menonton kami untuk vlog pada kali ini. Hiking kami di Bukit Bubus Besut, Terengganu. InsyaAllah pada vlog yang akan datang kita jumpa lagi, menyambung pendakian kami di Terengganu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak video ni belum habis kan? Walaupun tadi aku dah macam dah outro kan. Sebenarnya aku kena prank. Ni muka ni. Dia kata dah sampai bawah, rupanya belum sampai. Ni dah banyak episod dah sebenarnya. Dia ni banyak buat hal katanya. Dia ada jatuh di satu lokasi yang vlog yang sebelum ni yang korang tengok. Mungkin efek dia tu berlarutan sampai ke hari ni. Benda jauh lagi, Mat. Jauh lagi. Aku tak nampak. Kau nampak? Aku tunjuk dengan korang. Belum nampak lagi kan? Belum nampak apa-apa kat depan. Dia cakap kat sana tadi dah sampai. Astaghfirullahalazim. Okey, kalau waktu kita orang sampai di awal video tadi, korang dapat tengok dalam gelap kan. So aku bagi gambaran waktu siang ni. Ni kereta aku. Lepas tu kat sini ada bangunan yang Besut Paragliding Park ni. Lepas tu ni kawasan lapang, depan sana laut. So untuk permulaan trek, parking kereta, bangunan ni, dan korang boleh terus pergi ke bahagian sana. Jalan tu naik terus ke atas. So tu adalah tar yang kami gunakan waktu naik pagi tadi. So dia punya track mark, landmark tangki air putih tu. Atas sana tu adalah puncak yang korang tengok kami ada dekat sana sekejap tadi.